Kalau korang suka comfort kasut Mizuno tapi nak lebih teknologi, aku highly recommend kat korang TLSS Tactician Gold. So kasut ni is a fully kangaroo leather yang lembut. Fully kangaroo leather lah ni. Tapi ada more teknologi dekat dalam ni. For example kan, okay, the first one yang aku boleh tunjuk kat depan ni, macam aku mention tadi, full kangaroo leather yang memang lembut. And sedap sangat, nampak tu colour dia pun chrome silver tu. And also ada this line, apa tu, layer kat depan ni which akan bagi structure and also protect kat bahagian depan ni daripada fading away kan. So yang depan ni dia macam a bit of keras sikit lah, dia ada structure lah dekat sini. And apart from that, kalau kita tengok kat tepi ni, nampak ni padding-padding ni kan, dengan ada grip ni kan. Grip ni dia bukanlah grip getah, tapi dia macam 3D texture. Ada a bit lah sedikit rasa grippy tu kan. So this is, dia orang panggil T-Tempur. Tempur yang membuat tilam dengan bantal yang mahal tu kan, daripada Japan tu kan. Dia ada padding kat sini lah, nak bagi lagi selesa dan sedap untuk korang shoot atau pass daripada sisi sini. Menarik kot yang ni kan. And then teknologi seterusnya, kalau kita tengok dekat dalam ni kan, nampak tu warna putih tu ada T-Flash Foam. T-Flash Foam ni ibarat macam cushioning lah, macam zoom unit dekat Nike Mercurial tu kan. So dia akan bagi korang comfort dekat belakang ni dan energy return. Dan yang aku rasa sangat menarik dekat kasut ni iaitu T-Carvo. Ni kita punya macam carbon fiber punya plate ni kan, memberikan korang punya snapback effect kan dekat kasut ni, yang biasa dekat kasut running ataupun kasut Mizuno Alpha. The same company yang buat tu, made in Japan. T-Carvo ni ada dekat ni bagi snapback. So bila korang lari, korang boleh rasalah sedikit extra push dekat sini. And then nampak dekat bawah ni, ini ialah tapak firm ground. Ada juga tapak MG multi ground. So tapak firm ground ini jangan risau, boleh pakai untuk atas rumput asli. Rumput tiruan pun boleh juga, sebab start dia bulat-bulat sahaja. So tak ada start yang tajam ataupun yang agresif. Tapi kalau korang nak yang multi ground MG punya pun lagi okey. Cuma yang kekurangan yang aku kurang suka kat sini ialah tali dia. Tali dia ni aku rasa better korang pakai tali Mizuno Zero Glide ni. Lupa pula lagi satu nak tunjuk korang. Ini ialah tapak kat dalam ni, bukan kosong macam ni. Ini tapak dekat dalam dia, insole dia pun ada padding dekat sini. So what do you guys think about TLSS Tactician Gold? Berminat tak nak order?